masa 3 bulan ni, saya punya pendapatan bersih saya sangat teruja sebenarnya, iaitu 3,000 lebih. Kita ada seorang polis sarjan major yang dapat untung 3,000 kat sini dan dapat kesihatan. Ya. Hello Sarah, nak Hello. tanya, Sarah sudah berapa dalam Forever? Dalam Forever saya masih baru, iaitu baru 3 bulan. Saya dengar Sarah cakap you dalam proses bersara. Apa yang buat Sarah ambil tindakan ini? Okey, kalau Rachel tanya saya macam tu, saya ambil tindakan yang utama, yang sangat rasa yang bulat lah. Okey, kerana masuk dalam platform kita yang sangat bagus ini, iaitu saya terlalu penat dalam tugasan saya. Tugas saya dan servis saya sebanyak 25 tahun. Okay? Saya sangat penat dan saya rasa saya sampai masa untuk saya mahu bebas masa. Bebas untuk bersama dengan keluarga. Dalam masa sama juga bebas daripada kewangan. Tugasan saya pada 5 tahun yang terkini ini ialah sebagai penolong pegawai penyiasat. Tugasannya kadang-kadang 24 hours on 20, macam doktor juga kan. 24 jam. Saya kadang-kadang tidak terjangkau, kadang-kadang melangkau, kadang-kadang 48 jam. Tak tentu. Itulah kerja polis. Berkhidmat untuk rakyat kan? Betul. Tetapi kita punya kesihatan dapat dijagalah. Terjejah jugalah. Keluarga saya sangat terhad. Sebab saya kadang-kadang apabila saya dengan keluarga saya bila saya 24 hours, saya terpaksa tinggalkan suami saya dengan anak-anak saya di rumah. Pandai-pandailah dia mengurus makan, minum semua sendiri. Tanpa jagaan saya. Saya sebagai ibu, saya kena berdiri, saya kena pergi kerja. Betul kan? Okay, saya dengar cakap you hanya 3 bulan ke sini, tapi you sudah dapat keuntungan. Berapa yang you dapat? Actually dalam masa 3 bulan ni, saya punya pendapatan bersih saya sangat teruja sebenarnya, iaitu 3,000 lebih. Saya rasa 3,000 lebih tu dalam platform government memerlukan iaitu penugasan yang kerja yang agak lama juga. Ini dalam masa 3 bulan ni rasa wow sangatlah, magic lah. Kenapa kita tahu kan? Kenapa saya boleh buat begitu? Kita tahu sistem dia. Daripada sistem itu, kita tahu cara gerak kerja dia. Daripada gerak kerja itu, kita boleh tahu macam mana kita nak buat jana pendapatan. Kenapa? Tim kita ini, dia punya sistem sangat bagus. Lepas tu, kita bukan kerja satu orang ya. Kita kena ingat kita by team. Kita bersama-sama dengan saya punya orang bawah saya itu, downline saya sendiri. Bersama-sama dengan sideline saya semua. Bantu-bantu, sama satu tim, kerjasama, satu hati untuk satu tujuan. Kita berjuang bersama-sama. Okey.